Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam perjuangan. Bertemu lagi kita dalam siri podcast Fikrah dari Minda ke Masa, merupakan satu podcast sesi perbincangan anjuran Dewan Ulama PAS Pusat, dan kita hari ini akan membincangkan satu topik yang segar yang sedang dibicarakan oleh massa ataupun masyarakat setempat, iaitu tentang agenda penyertaan ummah. Dan hari ini kita membawakan tajuk yang cukup penting buat seluruh umat Islam ataupun masyarakat orang Melayu terutamanya, iaitu cabaran politik penyatuan ummah. Dan kita cukup bertuah hari ini kerana tetamu yang berada sebelah saya adalah sosok yang begitu penting sekali dalam politik tanah air untuk menjelaskan, membicarakan tentang perkara yang sedang hangat dibicarakan oleh seluruh rakyat yang meminati topik ini, yang juga mengikuti rapat tentang agenda penyertaan ummah ini. Bersama kita tetamu ataupun panel kita yang berada di sebelah saya ini, yang saya perkenalkan yang berhormat Datuk Ustaz Makno bin Hamzah, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat, dan juga merupakan Yang di-Pertua Dun Terengganu. Apa khabar Ustaz? Khabar alhamdulillah. Terima kasih. Sihat Ustaz. Sihat alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, kita nak terus pergi kepada mauduk lah, ataupun perkara pokok yang menjadi persoalan utama tentang agenda penyertaan ummah Ustaz. Sebab pertamanya definisi. Sebenarnya maksud sebenar yang nak dihasratkan oleh PAS terutamanya ataupun Tuan Guru sendiri, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan penyatuan ummah yang kita nak bawa, yang beria-ria lah, PAS nak bawa apa Ustaz, yang cuba jelaskan pada semua penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada saudara Sofi. Dia glamour sekarang ni. Lah Raya Negeri Sembilan. Allah. Dia antara influencer yang hebat lah. Allah. Saya rasa bersyukur dan gembira pada malam ni dapat bersama beliau dalam podcast kita pada malam ini. Ya Ustaz. Dan saya rasa mewakili Dewan Ulama lah. Alhamdulillah. Ucap terima kasih lah kepada Sofi yang dapat menjayakan Amin. podcast yang disusung oleh Lajnah Penerangan Dewan Ulama. Malam ni kita berbincang tentang satu agenda yang dibawa oleh Datuk Seri Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai tokoh agama ataupun para ulama, juga ahli politik. Betul. Yang lama, membawa satu agenda penyatuan ummah. Betul. Maksud ummah di sini ialah rakyat. Rakyat. Mudah fahamnya rakyat. Kerana ummah bahasa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Bagi nak menggambarkan kepada masyarakat bahawa penyatuan yang hendak dibawa oleh Tan Sri, Datuk Seri Tuan Guru ini merupakan satu agenda yang bukan berasaskan kepada kepentingan peribadinya, ataupun berasaskan kepada kepentingan partinya, tetapi ia berasaskan kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran menggunakan kalimah ummah. Kalimah ummah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Inna hadhihi ummatukum. Ini adalah umat kamu, umat yang satu, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Aku Tuhan kamu, bertakwalah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ini adalah umat kamu, umat yang satu, aku Tuhan kamu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku, yakni Allah Ta'ala. Al-Quran juga menyebutkan an-nasu ummatan wahidah, adalah umat
Manusia ini asalnya satu. Betul. Faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Maka Allah Ta'ala telah menurunkan dan mengutuskan nabi-nabi untuk memberikan khabar gembira tentang kebaikan dan menyatakan amaran tentang keburukan dan kejahatan. Jadi agenda penyatuan ini bukan satu agenda yang dibawa berasaskan kepentingan parti. Tetapi ia merupakan satu agenda yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab kalimah ummah ini ada dalam Al-Quran dan ummah ini digambarkan oleh Allah akan menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik jika kamu yakin kepada Allah. Kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu mencegah perkara yang mungkar, kepada perkara yang buruk. Jadi asas penyatuan ummah ini menjadi ummah yang terbaik merupakan agenda Al-Quran. Agenda yang disuruh oleh Allah. Agenda yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, kita akan sambut Rabiul Awal, kita akan sambut Maulid Nabi. Nabi bila sampai ke Madinah, usaha yang pertama yang dilakukan oleh Nabi ialah menyatukan ummah. Betul. Menyatukan rakyatnya. Maksudnya ummah, rakyatnya. Tapi dalam perlembagaan Madinah ataupun piagan Madinah disebut ummah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Tapi bahasa kita sebenarnya penyatuan rakyat. Ya. Bagi nak menyatukan rakyat. Bagaimana nak menyatukan rakyat? Siapa yang memimpin rakyat? Itu persoalan dia. Ya. Yang menyatukan rakyat ialah pemimpin, penguasa, pemerintah. Siapa yang boleh menjadi pemimpin? Siapa yang boleh menjadi penguasa? Dalam sistem demokrasi yang ada, yang boleh menjadi pemimpin dan pemerintah negara ini ialah parti-parti yang menang melalui pilihan raya. Parti-parti yang boleh menang dalam pilihan raya. Ya. Jadi parti mana yang mesti membawa satu agenda penting iaitu untuk menyatukan rakyat. Bukan mencetuskan perbalahan di kalangan rakyat. Bukan sahaja mencetuskan perbalahan di kalangan rakyat. Suka rakyat ini berpecah. Suka melihat rakyat ini berbalah. Suka melihat rakyat ini bertelingkah. Dan mereka sengaja untuk melihat umat ini biar bertelingkah. Terus berbalah, terus berbalah. Maka agenda yang pertama ialah mesti menyatukan bangsa Melayu. Yang pertama, mesti disatukan bangsa Melayu. Kerana bangsa Melayu ini adalah bangsa majoriti yang ada dalam negara ini. Kalau bangsa majoriti itu berbalah, jadi sudah tentu bangsa yang minoriti akan menjadi bangsa. Betul. Betul. Maka bangsa yang majoriti mesti bersatu. Dan bangsa yang majoriti yang ada dalam negara ini ialah bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu mesti disatukan. Yang kedua, penganut agama yang paling besar dalam negara ini ialah penganut Muslim. Penganut Islam. Yang kita namakan Muslim. Maka orang Muslim mesti disatukan. Jika orang Muslim sesama Muslim bertelingkah, yang akan menyusahkan ialah rakyat. Akan menyusahkan negara. Maka di atas penyatuan itulah penyatuan bagaimana nak menyatukan bangsa Melayu. Bagaimana nak menyatukan Muslim. Kemudian barulah bagaimana nak menyatukan seluruh rakyat. Bagaimana nak menyatukan seluruh rakyat yang berbagai-bagai bangsa, yang berbagai-bagai kaum, yang berbagai-bagai agama dan anutan ini. Maka mesti kita satukan, kalau dalam satu keluarga lah, Sofi. Yang mesti disatukan ialah mak ayah dulu. Induk dia. Induk. Kalau kita nak satukan keluarga, tiba-tiba ayah berbalah dengan suami dengan isteri berbalah, anak jadi mangsa. Betul. Betul tak? Betul. Anak, bila sampai masa, kakak nak duduk dengan mak ke dengan ayah? Berpecah. Berpecah. Jadi anak pun jadi mangsa. Anak ni rakyat. Yalah. Parti yang memimpin negara ini
seperti mak ayah. Dan parti yang paling besar dalam negara kita ini, mak ayah ni bandingannya. Ya. Yang lama dalam memimpin negara ini dan memimpin politik negara ini, dua parti. Betul. Yang pertama, parti PAS ataupun parti Barisan Nasional. Ya. Yang kedua, PAS. Semua parti ini wujud sebelum merdeka. Betul. Ya. Ya tak? Parti besar. DAP parti kecil. Sepihan daripada parti yang ada di Singapura. Maka dua parti ini seperti mak ayah. Mesti disatukan dahulu. Akhirnya insya-Allah anak-anak akan bersatu. Bila keluarga bersatu, keluarga itu akan bahagia. Kalau dua parti ini bersatu bukan makna bergabung. Perempuan dan lelaki tak boleh satu. Mak ayah. Mak perempuan. Ayah lelaki. Dia tak? Ya. Tapi bagaimana nak menyatukannya pada sudut pandangan, pada sudut pendekatan, pada sudut fikrah, pada sudut kerja. Macam mana nak satukan agar rakyat dan seluruh yang ada di bawah ini bahagia. Jadi asas yang pertama ialah asas agama. Asas agama. Betul. Sama ada Quran sebut sendiri, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah seluruhnya. Suruh kita bersatu. Orang Islam ni suruh bersatu. Ini suruh hak Allah. Wala tafarraqu. Allah Ta'ala bawa pula satu larangan. Jangan berpecah. Larangan pecah. Kita ni berpecah kerana yang ketiganya, yang kedua kerana situasi yang ada sekarang. Ya. Yang ketiganya kerana kita mewarisi peninggalan penjajah. Inggeris telah bawa satu agenda yang memecahkan kita semua. Farriq tasud. Pecahkan umat Islam ini. Pecahkan bangsa ini. Pecahkan rakyat ini. Akhirnya dia boleh berkuasa. Ini adalah agenda penjajah dan inilah dia metode sekularisme yang ditinggalkan oleh penjajah. Jadi penyatuan ummah yang dibawa oleh Tuan Guru ini pada sudut politik penting kerana politik ini teras tiang kepada negara ini. Dan pemerintahan ini. Maka inilah satu agenda yang sepatutnya disambut oleh semua masyarakat. Dan Alhamdulillah telah disambut oleh dua parti yang besar. Saya pernah bayangkan Saudara Sofi dengan satu syair yang disebut oleh seorang penyair daripada Mesir. Bila dia kata dalam satu syair dia, cuba lihat dunia Islam hari ini. Orang Islam lemah. Seperti seekor burung yang kedua sayapnya patah. Okay. Saya kata burung di Malaysia ini, dua sayap dia patah, UMNO dengan PAS. Habis. Jadi macam mana nak segarkan dua sayap ini agar dua sayap ini boleh berterbangan dengan kerjasama yang membuatkan bangsa ini, rakyat negara ini seperti seekor burung yang segar, yang sihat, yang bebas, boleh terbang bangkit untuk berdikari sendiri. Mesti disatukan dan dihidupkan dua sayap ni. Sayap kanan dan sayap kiri, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional mesti bergerak menghidupkan burung ini. Yang akhirnya negara ini akan bangkit. Rakyat ini akan hidup bahagia. Dan negara ini akan hidup dalam keadaan penuh ketamadunan di masa depan, insya-Allah. Tapi Ustaz, bukan nak menyanggah Ustaz, tapi saya nak membawa balik bahawa tentang agenda penyatuan ini. DAP, pimpinan DAP selalu menggambarkan ia seolah-olah satu bentuk perkauman yang barulah. Penindasan, perkauman. Jadi macam mana nak menjelaskan kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita yang daripada kaum Tionghoa, kaum-kaum lain lah, kaum India semua, bahawa penyatuan yang ummah ni tidak akan berlaku diskriminasi seperti yang cuba digembor-gemborkan, diburuk-burukkan oleh pimpinan DAP yang khususnya. Ustaz. Yang pertama, DAP memang membawa propaganda begitu. Ya. Itu sebenarnya
propaganda DAP untuk kepentingan DAP, Ya, betul. untuk meracuni pemikiran kaum China Ya. kerana dia mengharapkan sokongan daripada pengundi kaum lah. pengundi Cina. Orang Cina lah. Teras lah. Berasaskan kepada DAP, dia bertanding di kawasan pengundi Cina majoriti, Ya. lebih ramai, Ya. lebih menentukan kedudukan dia. Jadi macam mana dia nak memastikan agar kawasan dia menang, akhirnya kawasan proksi-proksi dia juga menang. Kawasan proksi inilah kawasan Melayu. Ya. Macam mana kawasan proksi dia? Saya sebut proksi ni siapa proksi DAP? Kawasan proksi DAP PKA, Ya. PH, Ya. Amanah. Inilah yang akan lawan Barisan Nasional dan akan lawan PAS. Dan kalau PAS ini berbalah dengan Barisan Nasional ataupun bertembung dengan Barisan Nasional, akan mencetuskan perpecahan yang besar. Akhirnya proksi dia yang kecil ni boleh menang kerana UMNO, PAS, parti kecil-kecil lagi ni semua Melayu. Dia tak? Muda Melayu, parti baru. Yang lain pun semua parti Melayu. Ya. DAP. Dia tak? DAP dia letak proksi dia, akhirnya proksi dia boleh menang. Betul. Jadi ini yang pertama, propaganda. Yang keduanya, kenapa dia takut sangat bangsa Melayu ni bersatu? Kenapa dia cemburu sangat melihat satu keluarga yang bahagia suami isteri? Betul. Sebab boleh cemburu sangat? Kerana dia ada peluang dan dia ada ruang nak ambil isteri orang. Dia nak rebut suami orang ataupun isteri orang. Dia suruh berbalah, suruh bercerai. Akhirnya biar keluarga tu rosak, dia boleh ambil peluang. Dia tak? Politik dia, politik supaya orang Melayu jadi lemah. Dalam waktu yang sama, dia juga mengambil pendekatan yang rasis. Sangat rasis. Kempen dia terhadap pundi-pundi Cina. Memburukkan PAS. Dan yang keempat, dia boleh melihat kalaulah kerajaan PAS ini rasis ataupun pendekatan ini rasis. Dulu mungkin dah tak ada contoh. Sekarang ni ada contoh banyak. Boleh pergi Kelantan, Terengganu. boleh pergi Terengganu. Ya. Baiklah orang kata Terengganu, Kelantan kurang orang Cina. Ya. Boleh pergi Kedah sekarang. Ya, Kedah kuat. Kedah boleh pergi tengok Kedah sekarang. Bahkan contoh yang paling besarnya di Kelantan 30 tahun. Betul. Majoriti memimpin, China minoriti, tapi tidak pernah berlaku kezaliman. Ya. Sama ada pada sudut agama lain ataupun pada sudut bangsa lain. Kuil yang ada di Kelantan lebih besar daripada kuil yang ada di negara lain, negeri lain. Ya. Boleh pergi. Betul tak? Betul. Tak pernah dia hancurkan, tak pernah dirosak, tak pernah diganggu, tidak pernah dihalang. Kedai-kedai orang Cina tidak pernah diganggu, tidak pernah dihalang. Kehidupan orang Cina tidak pernah, bahkan ditolong, dibantu. Diberi bantuan. Ya pastinya, DAP ni bukan dia nak menolong Cina, tapi dia nak menggunakan bangsa Cina untuk kepentingan politik dia. Orang Cina boleh tengok. Ya. Dia tak? Kesusahan cukai yang berlaku, yang dibuat oleh Lee Kuan Yew sebagai contoh, masa jadi Menteri Keuangan. Adakah dia tolong Cina-Cina yang miskin? Tak. Dia untuk kepentingan dia je. Ya. Dia untuk kepentingan dia. Maka, yang terakhir, dia membawa satu agenda Malaysia-Malaysian. Malaysian-Malaysia. Malaysian-Malaysia. Agenda ini sebenarnya ditubuhkan, digerakkan oleh Lee Kuan Yew. Okey. Sejak daripada 1960-an lagi. Betul. Dan kita nak tahu agenda ini bagaimana pelaksanaan dia, kita boleh tengok Singapura. Betul. Kalau orang kata, kita tak nampak lagi Ustaz. Kita tak nampak lagi pelaksanaan dia. Sebab Malaysia ini ialah nak bagi kesamarataan kepada semua warga negara Malaysia. Tapi hakikatnya, yang pertama bercanggah dengan perlembagaan. Ya. Perkara 153 yang meletakkan keistimewaan bangsa Melayu. Sepatutnya negara
Malaysia ini satu negara yang demokrasi, bangsa Melayu yang sangat baik, pemimpin-pemimpin Melayu yang memerintah Barisan Nasional yang memerintah negeri Malaysia ini begitu lama. DAP ni sepatutnya diharam dah kerana bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Betul tak? Betul. Bercanggah dengan 153 yang ada keistimewaan. Ya, betul. Tak sama rata. Telah ada dalam perlembagaan. Dia kalau boleh saya tambah lagi tentang deklarasi setapak yang menguatkan lagi. Lagilah teruk. Menguatkan lagi naratif yang dia bawa. Jadi, kita boleh lihat buktinya yang ada di Singapura bagaimana keadaan bangsa Melayu. Bagaimana kedudukan Islam di Singapura. Ada orang kata, Ustaz, jangan risau dengan DAP sebab perlembagaan jaga. Perlembagaan 153 tu menjaga hak istimewa. Jangan risau DAP mungkin dia dah DAP pun nak isytihar dia akan menghormati perlembagaan. Kan? Kalau perlembagaan boleh jaga, kenapa dia nak buat PBT? Pilihan raya PBT. Bersungguh-sungguh, Ustaz. Bersungguh-sungguh. Sedangkan pilihan raya PBT tak ada dalam perlembagaan. Telah dihapuskan. Betul. Dimansuhkan. Menunjukkan bahawa apabila dia akan ambil kuasa ini, sampai satu masa dia akan membesar. Bila dia jadi kuat, dia akan ubah perlembagaan. Perlembagaan ni boleh ubah. Betul. Undang-undang ni boleh ubah. Ya tak? Kalau kita jadi lemah, dia jadi kuat. Lama-lama dia bertambah kuat. Bila dia cukup kuasa dia akan ubah semuanya. Sebab kita jangan fikir perlembagaan ni atas kertas. Atas kertas. Dia boleh ubah. Yang kita bimbang pelaku ada pelaku. Bila sebab tu dia kata politik. Politik saya. Politik. Bila mari 5 tahun pilihan raya. Kalaulah DAP hari ni orang kata 40 je. Dia tak? Betul. Tapi dalam keadaan dia dapat menang kursi 40 lebih ni pun PS yang memerintah. Bagaimana dia boleh menguasai dah dengan dominan yang begitu besar? Setuju? Dia tak setuju ni, tak setuju ni. Bak agama pun dia minta supaya orang bukan Islam terlibat dalam jawatan kuasa syariah. Betul. Dia tak? Bagaimana desakan-desakan yang dibuat dalam perkara yang berkait dengan agama. Itu belum lagi berkuasa besar. Bagaimana dia berkuasa besar? Jadi macam mana nak mewujudkan kuasa besar? Mula beri makan sikit. Sebab tu kata seorang kata bahasa Arab. Okey, Ustaz. Bahaya, jaga. Sammin kalbaka yakulka. Engkau menggemakkan anjing engkau sampai masa dia akan makan engkau. DAP ni macam anjing. Kita beri dia makan gemuk, lama-lama kau gemuk, daripada dulu 5 kursi, 10 kursi, 15 kursi. Contohlah. Ya, betul tak? Sikit hari ni jadi 40 kursi. Akan datang dia nak banyak lagi kursi dia. Akan bertambah lagi kursi dia. Tu tak campur dengan proksi dia. Hak ikut je. Apa sahaja DAP nak, dia ikut saja. Akhirnya dia boleh ubah perlembagaan dia. Inilah yang membimbangkan. Sebab tu parti politik ini, kita berasaskan siasah mesti melihat ke depan. Ya. Bukan melihat masa kini saja. Betul. Melihat ke depan. Maknanya bila melihat ke depan itu mesti buat penilaian yang tepat 30 tahun akan datang. Dan yang kedua, sejarah telah membuktikan. Cuba kita bayangkan, Datuk Seri Sanusi sebut tentang sejarah Melayu. Betul. Dan sejarah tanah Melayu. Itu pun dipertikaikan. Dan berani dipertikaikan. Proksi-proksi dia pertahankannya. Ya tak? Mula mempertikaikan sejarah yang ada. Mula dia anggap sebagai itu satu perkauman. Sedangkan sejarah. Ya. Sejarah yang tidak boleh dinafikan. IC saya, Jabatan Pendaftaran Negara. Dia bagi IC saya yang lama. Untuk kenangan saya. Di bawah IC saya itu tulis. Persekutuan Tanah Melayu. Sophie tak adalah. Dia muda. Sophie muda lagi. Muda lagi, Ustaz. Tak ada. Saya tengok IC saya hak lama. Hak ada cok tangan tepi tu. Tua-tua boleh saya baca. Persekutuan Tanah Melayu. Kalaulah ceramah Datuk Seri Sanusi itu dia anggap sebagai perkauman, rasis, ekstrim, maka sejarah mula dinafikan. Dan menceritakan tentang sejarah akan dianggap sebagai rasis.
Ya, Bagaimana betul. sejarah ni nak diajar di sekolah-sekolah? Akhirnya, ini juga satu usaha akan datang, sejarah tanah Melayu mesti dihentikan. Ustaz, kita nak pergi kepada bab sejarah tu. Sebab Okey. satu tulisan yang dibuat oleh Tan Sri Tuan Guru Datuk Sri Habibur Adi Awang, iaitu tentang DAP memimpin PH, Ya. menyambung kerja penjajah, hapuskan Melayu Islam. Seingat saya lah, itu satu tulisan yang cukup menggemparkan. Ya. Sehingga ribuan orang like satu lagi dan ribuan orang share. Dan telah antara yang respon awal tu of course lah menteri-menteri sendiri telah respon tentang mengatakan bahawa ini satu bentuk yang tak elok lah, yang tak wajar disebut dalam sebuah masyarakat majmuk dan sebagainya. Terutamanya kawan-kawan kita daripada Amanah lah, PAN lah. Dan ada beberapa laporan polis lah dibuat. Kalau ketika kita buat ada beberapa laporan polis dibuat kepada Tan Sri lah tentang tulisan tersebut. Persoalannya, kenapa yang marah sangat bila menyebut tentang topik tajuk yang Tan Sri Tuan Guru sebut tentang DAP ini, bahawa dia adalah menyambung kerja penjajah dan hapuskan Melayu Islam. Berat tu Ustaz. Berat tajuk ni. Ya. Pendapat Ustaz tentang kenapa begitu sekali respon daripada pemimpin DAP dan juga amanah terutamanya. Yang pertama, DAP tidak mahu melihat bangsa Melayu memimpin negara ini. Ini yang pertama. Setuju? Dia tidak mahu melihat bangsa Melayu memimpin negara ini. Kalau ada dia boleh bagi bangsa Melayu memimpin, tetapi kena ikut cara dia lah. Dia tak bagi. Tak bagi juga Ustaz. Dia bagi ketua tapi dia yang memimpin. Dia memimpin, okey betul. Macam kat Anwar Ibrahim. Macam Ibrahim lah. Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Ya, ya. Tapi yang memimpinnya Ya, dia. Ah. Yang mengurusnya dia. Yang Okey, mengaturnya dia. Setuju. Betul tak? Betul. Dominan seat. Sebab tu Singapura, bila keluar daripada negara kita, Malaysia, Okey. dilatih orang Melayu jadi presiden mula-mula. Betul. Setuju? Untuk mengaburi orang Melayu. Orang Islam. Maka orang Islam mula menganggap, oh bukan orang Cina yang memimpin Melayu jadi presiden. Tapi kuasa ada pada siapa? Perdana Menteri. Betul tak? Ya. Sebab tu dia nak mendekati orang Melayu pakai tongkol, pakai baju Melayu. Itu semua lakonan yang Allah Ta'ala telah gambarkan kepada orang Islam bahawa dalam Al-Quran ada satu kalimah yang disebut munafik. Betul tak? Begitulah. Siapa yang mewujudkan golongan munafik ni? Yahudi. Apa tu? Yahudi. Ya, betul. Dan penjajah yang datang dalam negara kita ini datang dengan asas siapa yang menggerakkannya? Yahudi. Ustaz. Yahudi yang mencetuskan perbalahan di Eropah antara pihak gereja dengan pihak agama. Pihak gereja dengan pihak kerajaan. Kerajaan. Atas ideologi sekular. Setuju. Ada tak? Betul. Yang mencetuskan idea-idea pemikiran-pemikiran yang merosakkan manusia ni Yahudi. Ya. Yahudi yang bawa. Ya tak? Akhirnya negara kita mula diserang dan dibawa oleh penjajah. Apa yang penjajah bawa? Saya sebut tadi. Pecahkan. Macam mana nak pecahkan Malaysia ni? Tanah Melayu ni. Dia bawa orang Cina daripada Cina ke negara kita. Untuk melombong. Kita kata melombong. Untuk dapat hasil dia. Ya. Tapi dia biarkan melombong selombong-lombongnya. Segala kekayaan dia bagi. Duduk di kawasan bandar-bandar. Dia beri tanah Ustaz. Dia bagi tanah. Dia bagi kelebihan pula. Betul? Kemudian India datang bagi estate. Ya. Betul tak? Getah. Betul tak? Yang ada pada masa tu. Orang Melayu, dia bagilah pegawai-pegawai bahagian pembesar, istana semua. Kemudian bagilah orang kampung. Dia asing dah. Dia pecah lah. Kawasan pelombongan, kawasan maju. Pembangunan ada. Bak kaya kawasan tu. Bandar-bandar. Kawasan estate, ada kawasan yang ditempuhkan. Jadi akhirnya berlakulah ketidakseimbangan penduduk. Antara China dengan India dengan Melayu yang terpinggir di pendalaman. Penjajah bawa. Maka wujudlah masa tu Malayan Union.
Tapi masa tu orang Melayu kuat. Bangsa Melayu kuat. Walaupun parti banyak. Yang menentang Melayu Union. PAS menentang. UMNO menentang. Banyak parti-parti menentang. Akhirnya, terpaksa penjajah akur dengan penentangan begitu. Hasil daripada Malayan Union yang diperjuangkan dulu, yang diasaskan oleh penjajah, yang dibawa oleh penjajah, diteruskan oleh DAP. Apa maksud dia? Bukan Malayan Union tu. Cara dia. Bentuk dia. Strategi dia. Memecahkan bangsa Melayu ni. Nak berkuasa dalam negara ini. Dia tak? Sejak dulu lagi, kita perakui bahawa negara ini mesti dipimpin oleh Melayu. Islam. Kita tengok perlembagaan negeri Terengganu. Kita tengok perlembagaan Selangor. Kita tengok perlembagaan negeri-negeri. Menteri Besar bangsa Melayu. Ya. Tapi perlembagaan ini boleh dirobek. Maksud saya boleh dirobek tu boleh diubah, boleh ditukar. Ya. Kalau DAP menang besar. Di Selangor ni kalau DAP wakil rakyat dia boleh pindah perlembagaan bila-bila masa saja. Dia boleh kurangkan hak raja-raja. Dia boleh hapuskan keistimewaan Melayu. Dia boleh buat apa sahaja dia. Sebab itulah kenapa DAP marah sangat. Kerana agenda yang dibawa oleh Tok Guru ini akan menghalang dan mematahkan segala jambatannya menuju ke arah penguasaan yang lebih besar. Dia akan sekat. Dia akan lawan. Tapi biasalah. Masa komunis dulu pun, masa Jepun dulu pun ada Melayu baruan ni, ada sokmo. Ada sokmo. Ada tak? Saya ada poster Ustaz. Saya Melayu, saya Islam. Kan? Kita bukan mempertikaikan Melayu. Kita pertikaikan cara berfikir pada sudut politik kamu. Ya, betul Ustaz. Cara berfikir politik kamu. Kamu fikir nak beri ke DAP dominan ke ataupun nak beri ke Islam? Nak beri ke bangsa Melayu? Dan kenapa kamu benci ingat ke PAS? Kenapa? Betul. PAS ini berjuang Islam. Bangsa Melayu Islam. Juang Islam. Keluarga kamu. Tapi kamu benci dengan PAS, kamu sayang DAP. Pelik kan? Pelik Ustaz. Pelik. Cuba bayangkan. Setuju. Jadi kita tak boleh bayanglah fikir. Macam mana keluarga kamu daripada Melayu, kamu benci, kamu burukkan, kamu fitnah. Tapi kamu sayang DAP. DAP bukan bangsa kamu. Bukan diasaskan oleh parti bangsa kamu. Bukan juga majoriti dia daripada kaum kamu. Ideologi dia sangat berbahaya Ustaz. Sangat bahaya. Oleh kerana tu, sebenarnya, tulisan Tok Guru tu seperti satu bom yang menghancurkan jambatan yang sedang dibina oleh DAP untuk menuju ke arah penguasaan yang lebih besar daripada hal lain yang akan datang. Ustaz, kita dah masuk minit-minit terakhir Ustaz. Cuma Ustaz nak tegaskan Ustaz, bahawa pendapat Ustaz sebagai seorang Ustaz terlibat pemain politik yang orang kata yang bergelumbang lah dengan UMNO dengan Terengganu, termasuklah di peringkat pusat. Ustaz, kenapa nak bagi mesej kepada semua ni? Betul penting kita jaga betul-betul. Orang kata belum bergabung lagi kan, baru dipanggil electoral pact. Kita tak bertembung sama-sama. Tapi itu pun dah cukup baik dah sebenarnya. Untuk permulaan ni, macam mana nak menjayakan, menjaga penyatuan pun, persefahaman kedua-dua parti besar ni Ustaz, supaya ia natijah dia rakyat dapat manfaat Ustaz. Silakan Ustaz. Yang pertama, kita semua ada PAS, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional mesti memiliki kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan yang diajar oleh agama kita untuk kita bersatu. Kita bukan sahaja melihat pada kepentingan kita, tapi kepentingan bangsa kita, kepentingan agama kita, kepentingan masa depan negara ini. Jadi ini mesti diletakkan dalam perbincangan kita. Okey, faham. Yang kedua, kita juga mesti menyedari bahawa setiap masa adanya musuh yang nak mencetuskan perbalahan kita.
seperti mana golongan Yahudi, Ansar dahulu bersatu dengan baik, Muhajirin, Ansar. Dia baik, tapi yang cemburu terhadap penyatuan ini ialah Yahudi. Jadi orang yang cemburu terhadap penyatuan ni macam perangai Yahudi juga lah. Saya tak kata Yahudi tapi perangai Macam sama. perangai Macam Yahudi. Sebab dia tidak boleh melihat penyatuan yang berlaku. Betul. Maka kita kena jaga-jaga dengan Yahudi ni. Sebagaimana Ansar, Aus dan Khazraj pernah nak mencetuskan perbalahan semula. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ingat nikmat Allah kepada kamu. Nikmat Allah kita ni satu bangsa, satu agama, satu negara kita ni. Duduk negara kita, nak pergi ke mana kita? Betul. Sofi nak balik ke negara mana? India? Boleh. Tak boleh Ustaz. Nak pergi ke China? Boleh. Tak terima Ustaz. Nak pergi negara Arab? Boleh. Tak pandai dah kecek Arab Ustaz. Bukan Said pun, bukan Yaman pun. Betul. Tak? Tak pandai. Kita nak pergi ke mana? Inilah negara Kita nak pergi ke mana? Saya bangsa Melayu nak pergi ke mana? Tak? Nak pergi kat Rohiyah dah akui kita bukan Rohiyah. Nak pergi negara Arab, kita bukan orang Arab. Kita nak pergi ke Eropah, bukan kita orang Inggeris. Kita nak pergi ke India, kita bukan bangsa India. Kita nak pergi ke mana? Jadi kita duduk dalam satu negara, kita duduk dalam satu bangsa, kita kena jaga ada orang yang tidak senang, cemburu untuk melihat penyatuan ini. Walaupun nak menyatukan ini, memang rambut tidak sama. Walaupun kelihatan sama hitamnya, tapi pemikiran tidak sama. Ya, betul. Selera tidak sama. Setuju. Cara melihat tidak sama. Tapi kita mesti berjaga-jaga bagaimana kita nak bertolak ansur. Tak? Bagaimana satu formula yang hebat sedang kita bina di Johor. Sedang kita, sebenarnya di Johor orang kata, pas kalau teruk. Tapi kita rasa gembira. Gembira, betul Ustaz. Ya. Kita first time Ustaz, BN menang tu semacam, kenapa aku gembira? Gembira kerana kita melihat PH dan DAP kalah. Betul Ustaz. Yang tu kita nak. Ya Ustaz. Negeri Sembilan. Kita tak menang besar. Betul. Yang menang besar kemungkinan Barisan Nasional. Ya betul. Tapi kita gembira. Walaupun kita boleh jadi exco 2 orang je. Wawasan satu, PAS satu. Ya. Tapi kita rasa gembira. Gembira kerana kita boleh menjatuhkan kerajaan PH dan penguasaan DAP. Setuju Ustaz, setuju. Kita boleh bina baru Negeri Sembilan. Tak? Dengan asas-asas tonggak Melayu Islam di Negeri Sembilan. Melaka pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggeris begitu lama. Macam mana penyelesaian dia? Sebab tu ada propaganda yang sedang digerakkan oleh musuh. Saraf yang digerakkan oleh musuh semula. Yang peringat balik. Dulu kamu berbalah. Aus dan Khazraj dulu balah. Dia ingat balik. PAS dengan UMNO dulu berbalah. Macam-macam macam dulu PAS macam ni. UMNO buat macam ni semua. Nak balik-balik. Kemudian saraf balik. Tak? Biasalah. Biasa. Jadi kita ni orang yang politik kita kena letak. Politik ni kuasa. Kuasa ni penting. Jadi jangan letak kekhilafan sedikit. Contoh, akhirnya kita perlu juga dalam pengagihan kursi. Pilihan raya kursi, kena menang pilihan raya. Mesti kena agih. Macam mana nak buat pengagihan? Perlu perundingan. Bila runding, ada pandangan masing-masing. Saya nak RM20. Contoh, saya nak 20 kursi. Yang ni nak 11 kursi. Pandangan yang berbeza biasa saja. Ya, betul. Tapi akhirnya ada satu keputusan. Tapi nak laga dah. Sujaya Melaka pernah cadangkan supaya PAS boleh bertanding. Berapa? 16 kursi. 16 kursi. Itu lama dah. Lama dah, betul. Bulan Februari yang lalu. Dicadangkan. Diukit balik. Ukit balik time sekarang ni. Lepas tu Ketua Menteri Melaka sebutlah sikit. Tak? Itu pandangan dia. Pandangan dia berbeza. Biasalah. Macam kita nak pergi Sophie sebut sikit lah. Kita bila nak berjalan dengan isteri kita. Dengan anak-anak. Kita pun tanya isteri. Nak pergi makan mana? Kedai mana ni? Berat soalan tu tak? Tak. Isteri. Kita tanya isteri kita. Nak makan mana malam ni? Tak makan. Kita tak makan rumah ni. Isteri kata makan rumah dah bang. Kita kata dah makan rumah sekali. Tak?
Nak makan di luar tu dengan makan di rumah tu berbeza dah pandangan. Beza dah pandangan. Lepas tu baiklah. Isteri kata makan di luar tak apalah. Nak makan mana pula? Sebab anak-anak kata nak makan dulu. Nak makan di mana pula? Kedai tom yam ke? Nasi kandak ke? Nasi Arab ke? Nasi Arab ke? Oh, chance tu. Ataupun roti canai saja ke? Tu satu lagi pula. Macam mana nak pergi? Baiklah. Isteri kata, pergilah kedai mana-mana pun. Isteri kata, dah lah. Kita pun ikut. Sampai kedai tom yam. Tak mau. Tu orang lah. Isteri kata, tom yam macam mana makan nasi. Itu baru keluarga. Dia macam ada pengalaman sendiri tak? Ya, itu satu keluarga yang kecil ya, Sofi. Betul. Keluarga yang kecil. Berbeza-beza dah pandangan. Berbeza pandangan. Ya, betul. Ni parti yang besar, ada ketua bahagian dia, ada ahli-ahli masing-masing. Betul. Dia ada pandangan, ahli dia ada pandangan dia, bahagian ada pandangan dia, peringkat negeri ada pandangan dia, pusat ada pandangan dia. Yang akhirnya yang buat putusannya ialah pemimpin Barisan Nasional yang dipimpin oleh Zahid Hamidi dan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Dr. Sam. Ya. Kita serahkan mandat mereka. Ya. Jadi kita jangan tercepat terpengaruh dengan propaganda saraf yang cuba nak memecahkan kita. Jadi kita kena berlapang dada, jangan kita menjadi satu yang sangat menyedihkan bagaimana Qabil dan Habil terbunuh. Terbunuh. Punca dia perbalahan. Pertama dalam sejarah manusia. Punca dia sikit je. Tak? Pertelingkahan dalam perkahwinan sahaja. Ya. Akhirnya menyebabkan kematian seorang adik. Bila mati seorang adik, nak tanam semula adik pun tak tahu dah ke mana. Akhirnya bergurung gagak yang mengajarnya. Itu cerita bagi nak menggambarkan buruknya bila kita berbala. Buruknya bila kita bertelingkah. Buruknya bila kita berpecah. Carilah ruang untuk kita bersatu. Cara macam mana? Berunding, berbincang. Carilah ruang yang baik. Jadi, jangan kita terpengaruh dengan dakwah-dakwah dan propaganda dan saraf yang dibawa oleh golongan yang memang gembira sangat melihat bangsa kita, rakyat negara ini berpecah dan bertelingkah. Jadi insya-Allah saya harap rakyat hari ini cerdik ya, Sofi. Cerdik. Kita bercakap malam ni. Dia tak? Saya yakin netizen bila saya tengok tulisan Tok Guru, netizen yang jujur dia akan memberi komen bahawa penyatuan yang dibawa ini adalah suatu yang baik. Melainkan ada kepentingan lah. Melainkan Facebook yang direka-reka lah, seplos lah, tak tu lah. Kita lah. Jadi insya-Allah lalat-lalat ni jangan percaya. Ya memang dia halang kita, kadang-kadang kita nyamuk lah, kemucuk lalak lah, kemucuk lah, apa sahaja, insya-Allah. Kita berdoa, kita pakat berdoa pada Allah dan Allah Taala memang nak supaya kita ni bersatu. At-tafarruq azab. Al-jama'atu rahmah. Bersatu itu adalah satu rahmat, tetapi berpisah itu adalah satu azab. Apa sebab azabnya? Bila kita berpecah, akhirnya kita kalah, kuasa akan diambil oleh orang. Bila ambil dia orang akan menentukan kehidupan kita dan masa depan anak kita. InsyaAllah, saya harap agenda penyatuan ummah ini merupakan agenda yang hebat. Sebab tu saya rasa sepatutnya gelaran bapa penyatuan ini dinobatkan kepada Datuk Seri Tuan Guru. Tepat. Bukan senang. Bukan senang. Dan saya rasa kadang-kadang sikit lah. Tok Guru ni dia hidup dalam politik pemimpin PAS semenjak 80-an. Ataupun akhir 70-an. Yeah. Dia melihat bagaimana pertembungan antara Barisan Nasional dengan PAS. Begitu dahsyat. Tidak? Dia melihat bagaimana kerajaan masa itu buat terhadap PAS. Tapi saya rasa pelik. Orang yang senang pengalaman dengan keburukan-keburukan dahulu, kezaliman-kezaliman dahulu oleh kerajaan dahulu, tiba-tiba kali ini sangat lunak dengan Barisan Nasional. Sebab apa? Kalaulah Tok Guru tu ada sifat dendam, kalaulah Tok Guru tu ikut emosi, masa ni lah kita nak balas dendam. Biarlah Barisan Nasional.
Dia tak nak ikut macam mana pun. Tapi tak. Tok Guru ni dia letak satu apa dia? Kepentingan besar. Kepentingan Islam. Kepentingan bangsa. Kepentingan negara. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Yang Berhormat Ustaz ataupun Datuk Ustaz Ahmad Nur Hamzah telah panjang lebar saat kita berbincang. Ya. Cuma nak kongsi satu benda Ustaz, nikmat yang kita rasai ketika di Negeri Sembilan. Bila saat diumumkan keputusan tu bersama Tan Sri Tuan Guru pun ada sekali, semualah yang memimpin tu, terasa wajah keriangan, kegembiraan tu terpancar oleh semua. Dan kita termasuklah yang bukan Islam yang berada sekali dalam dewan tu, di Kompas di Seremban, di Ampangan tu, kita rasa macam roh semangat perjuangan Islam tu timbul semangat Ustaz. Ya. Jadi bayangkan kalau kita menang dengan penentuan ini, kita menang di peringkat pusat. Saya tak terbayangkan. Dan malam itu Ustaz, sampai 2-3 pagi, budak-budak mat motor, budak-budak Melayu ni, budak-budak tak siapa-siapa tu bawa bendera BN, tu bawa bendera PN, dia bawa bendera PAS sekali. Ada satu video saya kongsikan. Kalau kita nak tengok suasana betul pilihan raya kali ni, kita mesti desak PMX bubar. InsyaAllah. Kalau PMX dengar ni, dia tengah-tengah. Kalau dia berani, dia bubar. Dia bubar lah. Dan isu dia adalah kemanisan Ustaz. Yeah. Kemanisan kita bersama ni, formula yang diberikan ini telah menatijahkan. Sebab Negeri Sembilan tu kita berlawan kerajaan. Ya. Negeri yang pusat. Jadi bukan mudah. Maknanya formula Negeri Sembilan tu bawa ke pusat. Buat pusat. Jadi kita sebab memang pusat sedang diperintah oleh PH. Jadi insya-Allah rakyat di bawah ini tak kira parti, bukan orang PAS pun, bukan orang UMNO pun. Orang-orang ni yang penting. Sebab kalau orang PAS, of course dia nak. Tapi orang yang tidak ada parti ni banyak sokong. Terlalu banyak Ustaz. Terlalu. Inilah punca kemenangan tu sebab kebangkitan gelombang biru tu disambut oleh rakyat di bawah yang bukan partisan. Cuba kita tengok undi menang majoriti 16,000, 10,000. Berkali-kali ganda. Itu signal kepada mereka menerima penyatuan. Kalau penyatuan dua parti Melayu besar menang 1,900, maksudnya orang tak menang juga, tapi orang tak boh sangatlah. Maknanya kemenangan itu bukan kerana ahli. Betul. Ni rakyat biasa. Kerana rakyat biasa. Rakyat biasa. Rakyat PAS, ahli PAS di Negeri Sembilan. Ramai mana ya. Ahli Barisan Nasional pun yang ada di Negeri Sembilan. Ramai mana pun. Maknanya yang besar ialah pertengahan. Pertengahan lah, kelompok rakyat. Yang sedang melihat. Betul. Dan penglihatan mereka dan pemerhatian mereka jelas bahawa mereka mahukan penyatuan. Yes. Dan inilah yang buat keputusan. Ini yang kena dilihat dan dipandu, yang mesti diuruskan oleh pemimpin kita lah. InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan Ustaz sampai InsyaAllah. Kita doakan supaya penyatuan ini berjaya dan kita nak supaya seluruh rakyat Malaysia, anak muda terutamanya, sebab anak muda ni Ustaz, bila Ustaz sebut Tuan Guru adalah orang yang sepatutnya paling tersakiti lah dalam isu bergaduh dengan UMNO ni, betul Ustaz? Ya. Tapi anak-anak muda dia tak lihat macam tu. Dia tak ada aspek tapi dia tak pernah rasa. Tapi dia melihat ke depan. Mana nak ke depan, nak maju, nak aman, nak berjaya. Dua penyatuan parti Melayu terbesar ni mesti digerakkan dengan sebaik mungkin dan beban juga sebenarnya tanggungjawab kepada kita lah dia menang nanti untuk menterjemahkan kemenangan itu kepada kelestarian dan kemakmuran kepada rakyat. Itu membina penyatuan semula. InsyaAllah. Mudah-mudahan ini satu bentuk pertama Ustaz, kita akan banyak bincang lagi. InsyaAllah. Di next podcast kita minta maaf banyak sikit ulas. Terbaik Ustaz. Itu penting. Sebenarnya kita nak supaya rakyat faham bahawa bersama-sama kita, dan kita nak pemimpin kita faham bahawa pemimpin kena ingat ni, rakyat bawah nak ni. So kena buat dan laksanakan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak. Kita jumpa di podcast yang seterusnya di lain waktu. Sesudah daripada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.